original keropok yang putih tu dah banyak dah, tapi keropok yang asli tu belum ada. Jadi kita dapat idea lah untuk terus keropok tu selalu dengan sos. Macam tu nak bagi mudah makan. Kemudian daripada kecil-kecilan kita dah berkembang 2017 sebenarnya kita memula pada rumah, cuma bangsal je, mula bangsal nama kilang tu tak ramai lah, dalam 20 ribu orang. Dan lepas tu kita dapat bidang khas ni buat kedai, buat kilang, dan total kita punya pekerja dah dalam 70 orang sekarang. Soalan yang kedua, di dalam setiap hubungan syarikat pasti mempunyai visi dan misi utama. Apakah visi dan misi syarikat ini? Visi dan misi tu kita ada yang dah tertulis, saya lupa. Tapi macam dia lebih kurang kita nak meningkatkan mutu kualiti produk, mutu kualiti perkhidmatan dan sebagainya. Sebab kita punya produk dan syarikat ni, kita sebenarnya tertumpu kepada pelanggan yang daripada anak rantau, pelancong, sebagainya. Kita nak jadikan kita punya tempat produk ni adalah salah satu tarikat pelancong. Dan di situ sama juga kita nak jadi salah satu syarikat yang boleh membuka peluang pekerjaan dan membantu golongan-golongan yang kurang beruntung. Untuk bahagian pengurusan organisasi, macam mana struktur organisasi itu disusun untuk memastikan setiap proses berjalan dengan lancar. Struktur organisasi ada asal kita tak guna orang luar, kita hanya guna firm saja untuk mengurus akaun, jualan dan sebagainya. Untuk urusan kilang boleh kita guna orang luar, dan kita ada di atas adalah pengasas sendiri, Puan Mazini. Kedua dibantu oleh suaminya, Encik Ibrahim, dalam sebagai pengurus pemasaran. Dia menguruskan aktiviti pemasaran dan sebagainya. Dan bahawa pula akan adalah macam membantu pengurus pemasaran yang macam brand-brand peduli yang hantar barang-barang daripada juga macam tu. Lepas tu ada saya yang menguruskan kerja, menguruskan aktiviti dan masalah juga sebagainya. Lepas tu kita akan ada pekerja pula lah, pekerja yang di mana kita dah tahu siapa yang bahagian ni, siapa ni. Jadi kalau ada masalah, dia akan ikut kepada dia punya kedua lah. Dan barulah orang kedua akan minta orang Dan sumber bahan mentah. Sekarang sumber bahan mentah utama dan dekat mana benda tu dapat diperoleh secara buruk. Untuk sumber bahan mentah kita dah ada yang official punya lah, kita punya pembukaan. Mesti dalam Kopin turun daripada kawasan yang seberak, besar, kawasan yang memang buat kilang buat. Kalau yang macam ada kalau kita punya lada je, kita orang dengan syarikat sayur, dia akan hantar. So semuanya macam kalau minyak gula tu daripada syarikat. Tak ada orang tengah lah, daripada syarikat lah. Jadi mungkin lah untuk kurangkan kos tu okey lah. Soalan yang berkaitan kualiti dan keselamatan makanan. Soalannya, apakah langkah-langkah yang diambil bagi memastikan produk berkualiti serta selamat untuk pengguna? Produk berkualiti serta selamat. Ini kita cuma yang penting orang atasan perlu sentiasa turun untuk memantau setiap proses lah. Kalau makan, kadang-kadang kalau kita tengok macam tak cantik ke, macam terlebih masak ke, ataupun dah hanyut ke, biasa kerja dia tak perasan, dia duduk buat, tengok dah hanyut, kita akan buang ataupun lalu kita bagi
kalau tak nampak kita tak boleh buat apa lah kan. Kadang-kadang ada juga customer yang komplain macam ada macam kayu ke apa, tu bukan kayu sebenarnya, tu adalah acok. Acok dia tahu tak apa? Acok tu dia buluh yang kita jemur keropok tu. Bila kita kauk dengan dia punya kepingan buluh sekali macam tu. Kita dah tengok dah macam okey selesai settle. Tapi bila dah banyak-banyak dah disalut dengan sos, tak nampak. Dia jadi macam mata ni jadi kenal dia kata kenal. Adakah syarikat ini mempunyai persediaan seperti JAKIM, ST atau HACCP? Menjelaskan cara proses untuk mendapatkannya. JAKIM ya, kita punya produk 3 dah dapat JAKIM. Yang lain semua dalam permohonan lah, kita dah hantar bunga, dah orang halal pun dah datang audit lah. Audit semua kita tunggu untuk stage akhir, iaitu diorang masuk meeting untuk luluskan kita punya halal. Dan dia punya proses sangat panjang lah. Saya cakap yang nak mohon halal ni memang memerlukan satu tempoh yang panjang serta kena mental dia yang agak kuat lah. Kalau dulu kita bayar kat orang halal mana buat bakal, sekarang ni kita bayar tapi kita yang kena buat slide, kita yang kena ambil gambar, kita yang buat report, semualah dokumentasi. Jadi kalau untuk syarikat kecil yang macam tak ada main yang boleh guna IT komputer, saya rasa diorang tak boleh buat, memang susah. Dan dia punya stay panjang, memang panjang. Nak cerita memang memang ambil masa lama lah. Tapi itulah dia punya ringkasan. Kalau nak mohon ni, first mohon dalam laman web. Kedua, bila dah disahkan, kita hantar dokumen yang dia nak ke pejabat halal. Dokumen tu macam SSN, bulan semua lah. Hantar. Lepas tu bayar, buat pembayaran. Kemudian dia punya pegawai datang cek. Kalau ada penambahbaikan, kena buat penambahbaikan balik. Lepas buat penambahbaikan, hantar balik dia punya correction. Tapi hantar correction tak boleh by email, kena pejabat lah. Dan kalau dia orang akan masuk meeting, dia cakap okey dah selesai, kita pun dapat selesai. Lebih kena proses macam apakah strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik minat pelanggan? Tambahan pula untuk orang muda. Apakah strategi pemasaran untuk menarik pelanggan? Kalau tengok kita punya produk utama SNSN, prosedur, tapi kita sedar kita tak boleh nak selamanya dengan prosedur tu. That's why kita dah buat bangunan yang fully machine tu. Tengok kerupuk tu dah berbagai perisa, betul tak? Itulah kita nak tarik golongan muda sekarang. Mari kita buat kerupuk perisa cheese, perisa tom yum, benda-benda tu macam menarik rasa minat kan. Kalau generasi sekarang nak makan. Kalau generasi dulu mak-mak kita dia suka makan kerupuk sidra tu biasa je. Tapi kita tak boleh selamanya dengan kerupuk tu. Jadi kita menginovasikan sesuatu. Kita buat kerupuk yang salut dengan sos juga, tapi sos yang berbeza lah. Yang ikut cita rasa anak generasi muda sekarang. Untuk produk Mazini ni, ia dijual melalui platform e-dagang. Jika ia, platform manakah yang paling berjaya? Untuk kita punya syarikat, kita just ada official FB dan Facebook. Itu bukan untuk jualan lah, untuk sekadar pelanggan tahu macam makluman ke, bahan ke. Kalau untuk platform e-dagang, kita tak nak terlibat sebab kita nak beri peluang kepada kita punya memborong untuk diorang memasarkan sendiri produk dalam platform e-dagang tu. Sebab kebanyakan kita punya customer, diorang borong dan diorang jual dalam Shopee, TikTok sebagainya. Kalau kita dah masuk e-dagang, dah ganggu dia punya perniagaan, mungkin pelanggan akan tertumpu pada syarikat, betul tak? Akan datang ke HQ lah sebab mungkin lebih murah. Jadi kuranglah pembeli datang kat pemborong pun akan kurang ambil barang kita, betul tak? Jadi kita kalau boleh prefer
kilo ada kilo lain kan, rancak berdarah. Jadi persaingan tu sudah tentu. Apa yang kita boleh buat hanya kita jaga saja produk saja. Tingkatkan mutu perkhidmatan, mutu kualiti produk, tingkatkan dari segi semualah yang berkenaan dengan pelanggan. Sebab tu kita punya kedai, kita tak jual produk kita je, kita jual produk lain juga. Sebab kita nak bila orang berhenti, dia orang boleh beli benda lain juga. Dan jadi tumpuan anak rantau, mungkin pelancong-pelancong yang datang pun boleh berhenti sini sebab semua dah ada, tak payah nak masuk pasar ke apa. Dan kita jual produk-produk ni pun dengan harga yang berpatutan lah, harga yang murah lah. Itu je lah kita punya strategi untuk kedai. Soalan yang seterusnya, bagaimana syarikat ini menghadapi persaingan pengeluar kelompok lain dan mempengaruhi strategi perniagaan? Menghadapi persaingan dengan syarikat yang lain. Persaingan tu memang kita sengit lah, persaingan yang sengit. Macam saya cakap tadi, just fokus pada kita punya kualiti, fokus apa yang kita nak berikan kepada customer. Dan kalau macam kalau ada benda yang tidak memuaskan hati pelanggan tu, so kita akan cuba untuk cari solusi lah. Kita nak orang cari kita sebab kita give the best lah untuk diorang. Untuk bahagian inovasi dan kelestarian, adakah syarikat ini sedang merancang untuk mengekalkan produk baru atau inovasi dalam pembungkusan? Kalau inovasi dalam pembungkusan kita dah buat. Daripada produk yang nampak pokok kat dalam, kita dah buat yang kembung, yang dah aneh. Inovasi kita dah buat lah, dan kita akan kekalkan lagi. Sebab semakin lama sesuatu produk tu dalam industri ni, semakin akan dikenali ramai. Jadi kalau hari ni mungkin dia punya permintaan 50%, setahun, 2 tahun, 3 tahun akan naik 70% permintaan. Dan kemungkinan semakin lama mungkin dah naik 1%, kita boleh besarkan lagi lah kita punya kilang tambah pekerja. Seterusnya, bagaimana syarikat memastikan kelestarian sumber dan kelangsungan perniagaan dalam jangka masa yang lama? Kelestarian sumber tu macam bahan mentah. Okey, untuk memastikan tu agak sukar lah sebab kita ni ada musim tengkujuh, bulan 9, 12 musim tengkujuh. Jadi kita punya main bahan utama pula ikan. Bila musim tengkujuh dia adalah merupakan masalah lah, nelayan tak boleh nak pergi laut sebagainya. Dan kalau ada ikan pun harga dia melambung tinggi lah. Jadi apa yang kita buat, kita macam akan ada kita cakap kita beli bahan mentah kita tu banyak, kita buat stok tu kita akan make sure cukup dalam setengah bulan ke musim tengkujuh. Baru kita saya inisiatif lain, kita akan beli awal lah, dah simpan. Okey, untuk seterusnya, soalan yang berkaitan harapan dan perancangan masa depan. Soalan dia, apakah perancangan syarikat untuk masa harapan supaya syarikat ini berkembang di peringkat nasional dan antarabangsa? Harapan saya sebenarnya nak kita punya syarikat ni mungkin boleh masuk ke semua pasaraya dekat dekat Kelantan ni, tak mahu tapi seluruh nasional. Dan kalau boleh kita nak masuk juga, mungkin boleh masuk 7-Eleven ke, betul tak? Boleh masuk Indomaret dekat Indonesia ke. Kita nak macam meluaskan lagi kita punya pasaran. Tak mahu di Malaysia je, kita nak luar negara jugalah supaya kita punya pengeluaran ni sentiasa bergerak. Bila sentiasa bergerak, kerja pun boleh datang kerja selalulah. Kita boleh buat OT, boleh buat sepenuh masa dan sebagainya. Jadi boleh bantu jugalah kerja-kerja. Soalan yang seterusnya, apakah harapan syarikat terhadap generasi muda dalam memelihara warisan makanan ini? Harapan saya harap kalau untuk generasi, semoga diorang ni like macam tak pernah puas lah untuk makan produk, tak pernah macam jemuh lah, tak pernah jangan jemuh untuk sentiasa makan makanan tradisional macam kita punya pokok ni. Sebab dia
sebenarnya makan tradisional ni dia ada keunikan dia sendiri. Macam kumpul Lego ke apa, ada keunikan dia sendiri. Dia macam tak boleh nak dibandingkan dengan makanan-makanan yang bukan tradisional lah. At the end orang akan cari juga dia punya makanan tradisional, betul tak? Sebagai jajan ataupun sebagai dia punya alas perut lah. Untuk student dia orang guna, biasanya dia guna untuk jaga. Dia orang borong jual dekat universiti tadi. Tu boleh bantu juga lah dari segi dia orang punya poket dan sebagainya. Ada soalan, bahagian promosi. Apakah bentuk promosi yang paling kerap digunakan? Okay, promosi yang kerap digunakan, kita cuma buat promosi dari segi harga untuk orang yang nak ambil pokok kita ni as doggy. Kalau pelanggan yang datang macam nak cakap kita nak bagi sisa ke untuk kenduri, kita akan bagi harga yang rendah lah. Harga yang mana harga tu pemborong pun tak dapat. Kita nak bantu dia orang sebab dia orang nak bagi kat orang kan, nak sedekah kan. So kita pun nak bantu juga. At the same time kita dapat kita dapat iklan, advertisement. Kita dapat tarik orang melalui pembelian goodie tu, orang akan kenal produk kita. Betul tak? Dapat iklan secara percuma, betul tak? Ramai je orang customer datang balik, dia cakap dia dapat kat goodie, dia dapat kat kenduri yang dia mai saya tadi dengan produk. Itu adalah saya rasa satu pelaburan yang baik lah, nak bagi orang kenal tu. Seterusnya, berjayakah promosi yang diadakan itu atau pengguna tidak mempedulikan promosi yang diadakan? Sekarang ni dia punya mindset customer, dia orang nak beli sesuatu pada pelanggan tu. Like macam tadi buat kenduri kan. So dia orang nak beli sesuatu pada dia orang punya tetamu, sesuatu benda yang berguna, macam bermanfaat. Tak maulah bagi jajan ke, tak silap dia tak mau bagi jajan. Macam bagi coklat pun dia kalau bagi 3 biji, anak ada 5, jadi macam dua-dua. Jadi dia kata bagi benda yang boleh makan banyak, boleh makan sikit. Contohnya pupuk lah, pupuk satu yang mineral satu, benda tu pun dah bermanfaat dah. Dan kalau nak dapat, kita bagi dengan harga RM1. Sekarang ni dengan harga RM1, like macam kalau makanan lain mungkin dah RM1, jadi betul lah. Dengan harga RM1 tu masih tinggi dalam bajet diorang. And ya, dia punya pelanggan tu akan tertarik kami lah untuk nak dapatkan kita punya pokok untuk goodies lah. Kalau bukan untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ada yang direct memang dia cakap anak dia semua main beli sini untuk goodies. Kita kira macam itu adalah satu kejayaan lah untuk kita promosi. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih juga kan. Jangan minta maaf kalau ada saya punya explanation tak jelas ke apa ke, nanti dia tanya balik.